Assalamualaikum. Nama saya Maizatul Farah binti Roslan dari unit PKK 2 Ogos 2023 akan membentangkan tentang produk matematik saya yang bernama Clock O'Clock. Okey, jadi produk matematik saya sangat mudah dibawa alih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maizatul Farah binti Roslan dari unit PKK 2 Ogos 2023 akan membentangkan tentang produk matematik saya yang bernama Clock O'Clock. Jadi temanya adalah konsep masa dan waktu. Jadi di sini kita ada jam besar dari nombor 1 hingga nombor 12 dan di sini boleh dipusingkan. Dekat sini kita boleh buka bahagian belakangnya dan keluarkan ini dan membuka lampu. Nampak tak? Ada lampu. Jadi lampu ni buatkan ia nampak lagi menyeronokkan. Dan boleh dijadikan lampu tidur juga. Okey, jadi di sini sekiranya saya meletakkan pukul 7 pagi. Macam mana nak tahu pagi? Jadi di sini kita ada waktu. Kita ada waktu tengah hari, petang, pagi dan juga malam. Jadi pagi kita akan masukkan di bahagian ini untuk dijadikan latar belakang. Jadi di sini adalah merujuk kepada pukul 7 pagi. Kemudian sekiranya saya tukarkan latar belakang kepada malam, ia akan jadi pukul 7 malam. Okey. Ini pula adalah tengah hari. Jadi jam akan dipusingkan pada pukul 12 tengah hari. Dan akhir sekali merujuk kepada pukul 5 petang. Jadi ini adalah cara paling mudah untuk mengenal waktu, pukul berapa dan jenis waktu. Kemudian di bahagian tepi kiri dan kanan terdapat nama-nama bulan dari Januari hingga Disember. Jadi nama-nama bulan ni boleh dicabutkan dan dilekatkan semula. Di sini adalah aktiviti pertama di mana kanak-kanak menyusun nama-nama bulan. Okey. Di bahagian sini ada poket untuk diletakkan flashcard rutin harian. Jadi di sini terdapat 16 jenis rutin harian. Dan aktiviti pertama adalah bertanyakan kepada kanak-kanak apakah rutin harian mereka yang mereka selalu buat dalam sehari. Jadi mereka akan memilih gambar-gambar ini dan disusunkan. Jadi itu merupakan aktiviti kedua. Lepas saja kanak-kanak mengenali rutin harian mereka, saya akan perkenalkan tentang hari dalam seminggu. Di sini ada lagu di mana Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Itulah hari dalam seminggu. Okey, jadi itulah lagu bagi hari dalam seminggu. Di sini kanak-kanak juga boleh cabut dan letakkan semula hari-hari ini. Okey, aktiviti ketiga adalah rutin harian dalam mingguan. Jadinya di sini kita akan melihat Isnin. Kanak-kanak tu akan membuat apa pada hari Isnin dan mereka akan menyusunkan aktiviti mereka.
seperti ini. Boleh lekat dan cabut. Okey. Kalau tak nak rusingan, boleh cabut dulu semua dan tinggalkan hanya 1 hari di sini. Dan di sini boleh meletakkan banyak lagi gambar. Tiadalah confused nak tengok yang mana satu. Okay, jadi itu adalah aktiviti yang ketiga. Aktiviti yang keempat adalah kanak-kanak mewarna jam mini ini. Jam mini ini boleh dipusingkan juga supaya boleh menunjukkan masa pukul berapa. Jadi di sini dibuat pada cardboard dan di sini boleh mewarnakan supaya lebih menarik. Dan seterusnya akhir sekali, selepas saja aktiviti ini pembelajaran dijalankan, akan melakukan satu latihan. Okey. Itu sahaja keempat-empat aktiviti bagi produk saya yang bernama Clock O'Clock. Terima kasih.